Selalu cakap nak kahwin, nak kahwin, nak kahwin tu. Are you prepared for this part of perkahwinan? Are you ready for it? Are you ready balik rumah daripada pekerjaan kita kena sambung bekerja lagi. Are you ready for it? So, bear in mind, carilah jodoh yang baik dan rajin seperti awak juga. Kalau tak, you penat seorang-seorang. So, korang kena bijak. Kalau korang rajin, korang kena cari suami yang rajin juga. Sebab kalau korang cari suami yang tak rajin, korang handsome je, sampai bila boleh tahan handsome tu? Okay? Cari yang sedap mata memandang, hati pun senang dan tak menyusahkan dan sangat membantu dalam melayari bahtera kehidupan. Apa aku mengarut tak tahu. Tapi this is my yield for today. Alhamdulillah. Sebab I bengkak susu tadi. I don't know why. I rasa sebab satu milk booster yang I've been consuming these days. Baru-baru ni. I think actually starting from last week kot, I baru started with that new milk booster. But yeah, my point is cari suami yang membantu. Sebab balik nanti siapa nak basuh ni semua? I tak nak. I tak basuh. Okay, balik suami basuh. Kita bawa je dan farm je untuk anak dia. Balik suami basuh lah. Apa pula kita nak basuh kita, nak basuh kita, nak pam kita, nak kena jaga susu kita, nak itu, kita nak ini semua. Kita kenapa? Kita ada suami kan? Okay, fikirlah masak-masak sebelum asyik-asyik nak cari suami handsome. Suami I handsome je, tapi handsome kat mata I sudah lah. Okay, kalau handsome kat mata orang lain tu macam tak payahlah susah nak tengok suami kita handsome. Tak payah. Jadi hati kita senang. Bye.